sebab nak Anwar jadi PM lebih lama. Jadi dia tak datang bukan sebab traffic jam ke apa, tapi dia memang ikhlas. Begitu sayangnya. Yang ini saya tak pasti beria dia dari sudut yang mana. Dia ada dua kemungkinan lah. Satu, dia beria membodek Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kedua, ataupun dia beria membagi alasan. Jadi mungkin kedua-duanya lah kot dia beria kan. Tapi dia tak cantik lah kerana ahli parlimen Bukit Gantang ni ialah salah seorang daripada 6 kan ahli parlimen yang dari Bersatu tetapi kononnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia adalah ahli parlimen yang lompat lah kan. Jadi sepatutnya ahli parlimen yang lompat ni secara politiknya ialah yang paling lemah lah kerana dia tidak ada parti kan, dan sepatutnya mereka lah yang paling setia dan bergantung harap kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri suruh buat apa, dia buat lah. Bila dia tidak hadir kan, apa pun beria dia bagi alasan, dia bagi gambaran sebenarnya Datuk Seri Anwar ni semakin longgar kawalannya, terutamanya kalau yang tidak hadir itu adalah seorang ahli parlimen lompat. Kerana mereka ini tidak ada platform atau kekuatan politik di belakang mereka dalam bentuk parti. Jadi kalau yang mereka yang bergantung harap supaya Datuk Seri Anwar ini kekal jadi Perdana Menteri pun tidak menghormati pentingnya mereka hadir untuk membantu luluskan rang undang-undang itu, memang dibagi gambaran yang kawalan Datuk Seri Anwar secara politik itu semakin longgar lah. Tapi beria lah bagi alasan kan. Bagi alasan. Okey, baik.